Sabar, bagi saya prepare dulu. So sini. Okay. So sekarang ni kita akan letak udang dalam ni. So tak tepung dalam ni. Lepas tu kita letak dalam ni. Tapi jom kita letak minyak dulu. Tapi minyak kelapa saya habis, so saya akan pakai minyak kelapa sawit je. Doakan benda ni tak meletup, guys. So apa-apa je saya dah prepare. Saya dah prepare, guys. Tapi bila saya angkat, saya nak letak mana ya? Sudah pun tadi. Bagi saya think kejap. Let me think. Tisu dapur mana? Tisu dapur tak ada, guys. Lapar, ya, saya pun lapar. Saya tak makan lagi ni. Okay. Nervous. Apa saya pakai tangan ni? Saya cuba pakai tangan ni. Tinggalkan hanya. Saya pastikan ni tak basah, so sebab nanti dia meletup. Aku salam. Saya panas, saya buat banyak. Tinggalkan nama engkau yang segala impian. Kayaknya tak masak yang pelik, tak? Anji tak pelik. Okey. Saya nak sini. Okey, apa lagi? Apa ni? Ada keropok. Ada keropok kat rumah saya. Bismillah. Keropok kacang dal. Minyak ni kena pastikan dia betul-betul panas. Baru kita akan masak dengan sejati. Okey. Apa lagi yang kita tak buat? Oh yes, yalah. Pinggan untuk kita sediakan. Kecil sangat tu. Okey. Yang ni kita akan sediakan. Dia punya, walaupun tak ada tisu tapi tak apa. Kita tak akan angkat minyak dia. Apa lagi yang saya tak tahu? Okay, lepas ni kita buat sos je, guys. Okay, saya rasa dah cukup lah. Jom kita tuang dalam tepung basah, buat dalam tepung kering. Kita buat banyak-banyak sikit dulu. Tuang tepung basah, tuang tepung kering, tuang tepung basah balik, tepung kering balik. Okay, jom. Okey, sama. Kita buat. Oh! Jangan meletup, brother. Okey. Tepung basah, tepung kering. Jangan letup. Diletup air merajuk. Saya untuk mama. Lepas tu saya buat dari awal tadi. Okey. Setakat ni tak bentuk. Wow. Setakat ni tak bentuk. Okey. Dengar bunyi tu guys, Bunyi yang tak meletup. Baru dia tak main hati saya.
Jatuhlah kamu ke dalam kuali. Oh my god. Bersepah ni dapur. Okay, good boy. Good boy. Let's go. Oh, udang lagi. Good boy. Nampak? Nampak tak betul pun. Kenapa kata udang letup? Lepak guys. Dia kata takkan letup ni. Orang relax je. Masak ni bertenang je. Wow. Jadi I knew it guys. Suara siapa ni? Bila suara? I knew it guys. Itu siapa ni? I knew it from the start. It's gonna... Okay, ni good. Jangan letup dekat muka saya. Ini aset saya. Okay, good. Dia tak letup dengan sedang. Kenapa kena letup juga? Dia pakai. Cowboy style. Kudu. Wow. Saya dengar bunyi nak meletup tu. Sabar, ini adalah taktik berhati-hati. Saya bukan penakut guys. Ini adalah taktik berhati-hati. Kalau saya tak berhati-hati, nanti siapa yang tak susah? Nanti Rocket Fuel marah saya sebab saya tak jaga. Bukanlah Rocket Fuel, Kak Kirin, bos tercinta, akan marah saya. Kenapa awak tak jaga? Dia kata dia meletup. Don't do that. Tepung. You're not supposed to do that, Tepung. Just behave. Tepung, behave Tepung. Sebelum saya gunakan tepung bestari. Okay. Saya first batch dah boleh angkat. Adakah ni dah masak guys? Dah kot. Entah ruang lah. Saya sedar dah. Okay, cun. Nampak menyakitkan. Okay, cun. Now kita letak second batch. Letak tu. Cuba buka tu siapa ni. Cuba buka tu. Weh, dia mecik. Minyak tu. Masak apa? Udang goreng tepung. Maut. Guys, tolong dapatkan 5 juta like guys untuk video masak ni guys. Untuk live masak ni dapatkan 5 juta like guys. Oh my god.
this prawn being very naughty. Just cook. Just cook and do nothing. Nampaknya tepung saya dah nak habis. Tapi udang saya masih banyak. So saya kena cari tepung lah. Apa yang ada dalam ni? Kopi guys, ada kopi. Mana tepung? Ada tepung. Rempah mi Bandung. Oh my god. Tepung tak ada guys. Saya dah tak ada tepung guys. Takkan saya nak bantu makan kopi. No tepung. What's wrong with my life? Cepuk kunyit. Saya boleh ganti pakai sebut kunyit kan? Oh my god. Minyak meletup-letup lah. Okay, jom kita try test. Bismillah. Tepung crunchy crunchy amat. Wow. Wow. Muhammad Sky Ashraf Afiq. What masterpiece. Oh. Saya tak pernah terfikir saya boleh masak sesedap ni guys. Sedapnya. Udang goreng tepung terbaik pernah saya buat seumur hidup saya. Sebab ni first time saya buat. Saya sambal semak. Cincang sambal semak. Memang sedap amat. Sedap mampui. Coba. Kita tengok anak-anak second batch kita. Kita bagi dia lagi golden brown. Okay, last one. Habis yang ni. Guys, I'm proud of myself. I'm really proud of myself. Wait, someone's calling. I cannot do. I'm cooking. Who's calling me? Wait. Okay, kita letak dulu udang ni. Mama, jangan angkat telefon sewaktu driving guys. Bahaya. Sama juga seperti masak. Jangan rasa distracted. Don't be distracted. Be focused. Don't pick up the call. You need to be focused guys. You need to be focused all the time. Oh! Jangan betul! Who's calling me? Jangan betul! Belum golden brown lagi lah. Kayaknya saya nak lagi golden brown. Make it more. Ya Allah, siapa call tu? Saya tak sempat nak tengok pun. Stop calling me.
Dia dah habis, tepung dah habis. Oh, siapa tu? No. You distracting me. Okay dah, kita buat don't disturb. Okay, jom. Kita angkat. Jom kita angkat. Okay, ni pun dah golden brown guys. Very golden brown. Nampak macam menyelerakan yang second ni. Tapi let's go for the second batch. Saya rasa kalau saya tak dapat ni, saya pakai tepung yang tak ni lah. Saya pakai tepung yang bukan tepung. Saya pakai tepung basah je. Macam buat cokodok lah. Boleh je tu. Sekejap guys, sekejap. Saya akan baca komen. Saya terlalu fokus untuk buat tepung ni. Okay. Nanti saya letak je tepung dalam tepung basah. Okay. Sini. Halo. Tak nak. Okay. Kita masukkan lagi udang. Jom kita rasa second batch kita. Oh, dia bersambung. Dia ada dua udang bersambung. Okay. Jom kita try. What in the world? Second batch is better. Guys, second batch is better. And Along, why though? Kenapa though? Ini adalah time saya dengan korang. Along nanti 2 hari lagi saya akan jumpa dia. Ini adalah time saya dengan awak semua. Tak apa, Along tak invite pun. Udang ni. Oh my god. Kalau tak saya maju, silakan maju. Woi. What in the world, guys? Saya akan tunjuk korang hasilnya. What in the world? Sedap. Yang teramat sedap. Ya Allah, sedap yang amat ni. Ini keadaan dapur ni. Nampak tak? Nampak? Jadi guys. Nampak ni? Jadi yang ya Allah, sedap nak mampus guys. Jap. Saya letak balik dekat ni. Saya tunjuk korang. Ni. Okay.
Sedap guys. Dengar bunyi, dengar ni. Dengar bunyi. Saya bagi orang dengar bunyi dia. Kuak, 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 kuak. Weh, sedap gila. Korang kena try. Okay. Oh, ini lagi golden brown guys. Sebab saya tak belik tadi. And also dah macam terkodok pun dia. Sebab ada tepung basah kan. What can I say? Makanan paling sedap dalam dunia. Udang goreng tepung. Dia dah jadi macam popcorn tau. Dah jadi macam popcorn guys. Tak, sebab apa? Sebab dia macam kecil. Sebab saya boleh makan macam tu je. Kalau saya pergi wayang, mana-mana wayang hentikan saya sebab saya bawa makanan luar. Saya goreng sendiri udang. Siap awak. Jangan berani biarkan saya. Jangan berani benarkan. Jangan berani. Sekejap susah ayat. Jangan berani halang saya bawa popcorn udang. Sebab korang tak buat popcorn udang pun. The only popcorn yang korang buat is popcorn chicken and popcorn biasa. Why though? Tak ada pilihan for seafood people. Okay, jom kita angkat third batch kita. Okay, third batch dah siap. Third batch siap. So, untuk fourth batch pula. So basically saya rasa ni akan ada dalam, I don't know, like 20 batch. Banyak sangat, banyak. 20 banyak sangat, 20 banyak. Around 10 batch lagi. So banyak udang. Okay. Masih tamat ni, Tak makan. Okay, korang nak rasa tak third batch punya? Okay, ni dah start macam untuk sikit lah. Saya tak tahu kenapa. Third batch udang goreng tepung. Sekejap, tengah pening nak join main satu punya live. Kalau korang nak pergi join Along, korang join. Tapi kalau korang nak tengok Sky masak udang goreng tepung, stay guys. Along masak udang goreng tepung ke? Takkan. Saya tahu. Saya je. So korang tengok. Ni third batch. Panas lagi. Third best. Lagi best. What in the world? Nak sikit. Nah. Sikit je. So ni udang batch ketiga sebab dia dah tepung dia dah berkumpul. So dia dah bersatu padu. Kalau batch pertama berkonsepkan minimalis,
Batch kedua berkonsepkan advanced list. Batch ketiga berkonsepkan bercerai roboh, bersatu kita teguh. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. So ini dia bersatu. Dia ada banyak dalam satu masa. Sedapnya amat. Oh, mana tu? Minyak dah hitam kan? Minyak dah hitam. What should I do? What should I do? Minyak dah hitam. What should I do? Rumah minyak dah hitam. Tolong angkat, Mami. Mami angkat. Minyak hitam kentelan. Ya ke? Mami tak angkat. Mami, tolong angkat, Mami. You need to save me. Mami, you need to save me. Mami, stop picking up. Mami. Saya biarkan batch keempat ni dah siap. Tutup dulu minyak. Tutup minyak, okay. Wow, what's that? Mami. Angkat cepat. Mami, angkat cepat. Api tak kuat. Saya pasang api nombor 2. Okey. Mami ni pergi toilet ke tak angkat? Mami! Lah. Decline. Okey. So dia terhenti kejap dekat batch 4. Okey, dia terhenti kat. Oh, Mami meeting. Okey. Sorry. What should I do? That should be me holding your hand. That should be me making you laugh. That should be me. This is so sad. Okay. Siap. Okay. Ni batch pertama. Saya tak ingat batch saya lah. Saya tak ingat batch saya. Tapi saya nak try batch keempat ni. Saya dah, kenapa kau Mami? Kau akak je lah. Saya mana nombor akak? Okey, kejap. Oh! Batch keempat better than batch ketiga. Now I know. Rupanya tepung kering tak diperlukan. Kita hanya perlu pakai tepung basah je. Kalau tahu from the start, saya akan pakai tepung basah je. Tepung kering dia lagi nipis and lagi rangup. Lagi nipis dan lagi rangup. Now I know. Akhirnya saya dah mencapai level chef. Ini
keempat tapi dia lagi lembut. Dia renyah. Lagi keempat, kalau saya dapat the peak one, bukan PIZ, PEAK, paling peak sekali, paling sedap nak maaf, paling sedap ya Ahmad. Oh my god. Ha? Dah balik. Tolong minyak hitam. Apa pasal? Minyak hitam. Hak ilah. Kenapa? Saya masak pakai minyak hitam, tolong tukarkan. Pakai je lah kepit ni. Apa ni bang? Thank you. Abang ni apa bang? Udang goreng tepung. Nak rasa? Rasa? Kenapa tak pakai goreng kau pakai tu? Panas ke bang? Ni tak apa. Ni batch pertama. Nak buang je ni begini je lah. 2 setengah belum? So, pakai tu. Oh, buat live. Baik. Nak rasa? Apa ni? Udang goreng tepung tak nak tak? Oh. Bila orang nampak semak. Nak. Oh? Dah. Bang, Ambil ni tisu. coklat durian. Coklat durian? Tak. Okey. So ada jumpa yang paling sedap ni. Best keempat paling sedap. Ni, udang ni. No. Ni best pertama. Nak rasa tak? Dah. Ni best kedua. Dah tu cepat. Nak tak? Best kedua. Ni apa? Batch pertama. Ni best keempat paling sedap. Kan? Best pertama dia tebal sikit. Sebab saya pakai 2 jenis tepung dari Antartika dengan Afrika. Sekarang ni cepat salin. I don't love it. Cuba letak ni. Belum siap lagi. Banyak lagi. Buat lah. Jadi boleh tolong buat tak kali ni? Ada kena letup-letup lah, takut lah. Orang pakai kalau goreng pakai kuali tu. Dia tanpa belas kasihan dia letup kat saya. Hai. Rajin korang masuk. Tengok ni. Itu cakap Afiq dia orang. buat. Cakap dia orang. Suruh masuk live Daniel. Suruh masuk live Daniel. Cakap dia orang. Masalah dia ni. Suruh invite Daniel. Oh, siapa? Tak payah, jangan kacau. Jangan kacau Daniel. Dia kan baru buat ni, masuk big stage. Ini orang dah masuk big stage. Itu sambal bila, Fik? Kamu panas ni sambal semalam lama ni. Sedap lah. Pakai sambal baru tu. Sekarang pergi buka ni. Mami nak rasa. Mami tak angkat call pun. Tak boleh. Apa ni je? Sedap gila. Ambil tisu lagi. Ni apa ni? Ni mana? Ketiau tu nak ready goreng. Anak. Ready goreng taruh ni. Nak Maggi sihat. Nak jumpa Maggi sihat. Mana? Nak jumpa Maggi sihat kat bawah ni. Untuk melengkapkan mi saya. Satu paket je. Mi sihat. Sebab kena diet, kita kena makan mi sihat. Bro, kalau belum je, Daddy. Ambil tak? Ambil. One. Alung majuk. Orang tua merajuk. Macam mana guys? Dia tengah buat live ke dia ni? Haa. Apa lah, jangan kacau. Kita masak. Tak kena nanti segmen dia. Dia buat seni. Borak sini. Janganlah kacau Alung. Biarlah dia live. Ready? Ready masuk jom. Ready nak live sini jom. Nah, Farah. Ready? Masuk jom, ready. Buka lah satu tu. Perasa Okay. BBQ lah. Apa tu? Alah, dia macam tahu letak fries tu. Oh, memang brand dia Bon Chef. Bon Chef. Oh, dahsyat. Bon kan chef. Tapi tak ada D lah pula. Dia Bon.
Tambah sikit. James Bond. Kita tengok. Jadi tak? Well, I like this thing. Oh, tak kena memang. Rasa je lah yang nak kena. Oh, macam mana betul? Kau pakai baju lengan panjang. Teruk pun. Abang letak macam ni. Hey, kenapa semua curi saya punya? Tak apalah. Tak apa, pergi beli sendiri. Beli. Beli, betul lah. Dah. Hey, saya je boleh panggil dia ni orang tua. Korang tak boleh. Sebab saya adik dia. Korang bukan. Jangan panggil dia orang tua. Ni remaja lah. Remaja purba. Saya je. Sebab saya adik dia. Dia ketua, bukan orang tua. Dia orang ketua. Tak habis. Tak. Tak. Mungkin masih panas tu. Ui, Ni macam kurang tepung je, Fik. memang macam tu sedap. Best keempat dia buat. Ni paling sedap buat kan. Macam mana dia nak balut dia? Tak ada balut kan. Yang balut-balut semua tadi tebal tak sedap. Dah. Sambal apa guna ni? Apa dia? Sambal apa ni? Sambal semalam ni abang ni pandai-pandai je. Dah nak buang dah. Pakai sambal baru. Bukakan sambal balut sekarang. Mana? Mana pakai nasi. Hey, tinggal saya pun nak. Saya nak letak nasi dah tinggal 2 ketul je. Ya, ambil kan. What? Yang sebelah ni. Mana kain purple kat sini? Habis sulang saya. Tak tahu. Buat kain purple hilang. Jangan curi saya punya hasil karya saya. Ada goreng baru dah. Jangan curi karya saya. Cepat hati dia orang. Diorang ingat diorang sapu tu. Ada air. Air siapa ni nak minum? Macam ni dia banyak air tau. Macam meletup. Tak ada, tak meletup pun. Dia macam pop sekali je. Ya, sebab dia banyakkan air. Kalau Mana ni? lebih kat tepung dia. Ambil lah. Okey. Banyak sangat dia kata. Jom buka kipas panas. Tunggu sampai yang second ni masak. Yang kelima yang masak. Simpan untuk mami juga. Okey. Tengok kat sini. Pak. Hanya aku. So, teringat sangat jumpa Alfa. InsyaAllah nanti. Ini abang nak buat mukbang ni. Naf. Sky. Sekarang kat kita tengok Yang kelas sekarang tak nak fokus lah. Pergi fokus. Pergi fokus. Yang ni kenapa duduk atas meja? Apa cerita dengan baju tu? Belum hari ni. Kita kan kata minggu depan keluar. Let lu. Kumpul duit korang lah, kumpul duit korang. Korang kumpul duit dulu, let lu. Hello cowboy, ku dekat mana? Buat je. Adalah perencana rahsia. Ingatkan pimple tak? Ni pimple patch. Pimple patch guys. Jom kita tengok ada siapa.
Uish. Mati. Halo. Assalamualaikum. Live dah. Assalamualaikum. Aunty Sharifah. Bukan jual produk. Nak tengok hantu tak? Sorry ganggu. Jumpa lagi Akak Sharifah Syairah. Matilah. Bye, Okay, Sky. bye. Bye, adik Sky. Bye, Sky. Bye. Dah mati. Dah, go. Ya Allah, salah masuk guys, salah masuk. Saya nak invite Daniel tadi. Sky nak pergi JB tak? Nanti kan kita akan pergi JB. Nanti kan kita abang nak sejuk ni boleh sound kan? Thank you. Dah end ke lah? Dah end pula, kita baru nak live dengan dia dah end. Iska, kenapa buka sos macam ni cili ni sama ni? Ayo kena marah. Buka lah, tak ada dalam mana. Kena tak macam tu. Kena marah. Susah gak jadi Afan yang nak beli album. Dia macam ni lah. Dia macam saya nak beli album Justin Bieber dulu. Saya sama je macam korang. Saya nak beli album Justin Bieber bukan mudah guys. Album international lagilah mahal. So kita ada experience yang sama. Saya faham korang, saya faham. Bismillah. Mama lah tidak akan menyanyi lagu Goreng Kotis. Sumpah. Abang, siapa tu nyanyi lagu Justin Bieber? Ha? Nyanyi lagu Justin Bieber tak kenal apa. Sekejap. Ya, Amara. Tak ada pun. Dia tak tunjuk. Saya nak tahu. Yang tadi kita tengok. Sabtu ni berapa bulan? Ahad. Jom kita tengok Ahad. Ahad ni berapa bulan Ahad. 3 bulan. Ahad. Ahad bila? Malam. Man 5. Ahad 10. Cik Mam tunggu saya. Ha? Tepung habis. Tu cakap dia boleh tepung, dia cakap tak payah. Tidur je lah. Saya pakai tepung, goreng macam tu lah. Kita tengok laki ni. Sekarang tengok tengok kan. Apa? Yo, howdy. This is your cowboy here. Nak tudung. Your Majesty. Thank you so much. Siap. Wih. Thank you. Double topi. Thank you, Cik Dancer. Okay. Cowboy style. Kuda-kuda dah. Wow. Oh. Afifah. Alhamdulillah. Thank you so much, Afifah. Thank you. Thank you. Oh, ni coklat apa? Durian. Coklat durian. Sana abang diet ni. Dari siapa? Ada orang bagi. Ada orang bagi. Siapa bagi? Free. Coklat durian perisa. Ui, thank you Syura Dancer. Rose tu. Thank you so much. Apa? Dia perisa apa? Musaki. Musangking. Saya ingat awak Musangking. Ui, kuat yang durian lah. Ya. Mana sangat. Benda yang kan. Yang sekarang kan? Dah makan 2 dah. Dahsyat ni. Tu orang makan coklat je tau. Nasi tak nak makan. Dia yang bagi. Jadi kenapa bagi dia ni coklat banyak-banyak?
Kenapa baby? Pimple patch. Kau main nampak? Bentuk cherry. Ni bentuk cherry, cendawan. Ni cendawan, sorry, cherry juga. Oh my god. Sedapnya. Sekali cakap diet, saya diet lah Sofia. Saya tak makan pagi lagi. Malam pun saya tak akan makan. Sekejap lagi saya nak main skateboard kat bawah rumah saya je. Lepas saya nak exercise. Glowing ya. Thank you Aina Afwan. Tak ada. Saya tak shave pun. Lepas cuti saya tak shave. Okey, jom kita tengok. Tak ada tengok. Tak cukup. Hitam. Dia macam tu lah sedap. Kamu ni. Aduh. Saya ikut resepi saya. Nak garing. Tapi tak ada filter. Ya, apa makan kena filter tu? Okay, jom. Udangan ambil mayonis kat tadi. Ni. Thank you. Rasa setengah kau ke? Udang goreng tepung. Udang goreng tepung sihat. Your Majesty. Tak, mana? Tak nak buat tu. Anak ni je. Makan kena filter. Rasanya. Sedap. Okay, jom kita try dengan nasi. Saya dah pula. Abang semalam abang makan nasi apa? Semalam makan nasi. Okay. Okay, jom. Cowboy. You dah asyik untuk makan. Saya nanti sambung boleh lah. Ni sedap gila resepi ni. Tengok bang. Cowboy ada jerawat. Itu pakai kik-kik. Tepung ni. Bagilah tu sana. Dekat-dekat. Makan. Yang bang. Bunyi. Habis. Ya. Kamu tanya mami ya? Tanya apa? Tepung. Ada call mami ya? Tak, mami tak angkat. Mami busy. Sebab ada tepung dekat program tu. Okay. Tapi posisi Mariam Tepi. Baik. Jangan kacau. Baik, bos. Baik, Tak bos. main game dah lepas ni. Okey. Sorry, cowboy. Okay. Cowboy. Lembu boy. Cowboy. Azwan.
Apa ya? Tepung gandum ke? Tepung gandum ke? Oh, nak lagi? Jagung ada. Nak lagi? Nak? Ini. Nak semua. Tak. Yeah. Okey. Ada lagi? Sekarang ni dapur makan nasi kari. Ha? Wow. Mami nak tak udang goreng tepung? Lambat, Mami tak nak angkat call. Meeting ada. Mami tak nak angkat call, tak nak bagi. Ada. Tepung beras dia ada. Tepung tidak ada. Tadi apa pakai tepung ubi atau tepung jagung? Jangan pakai tepung beras lah, tepung ni je. Gandum ada. Tepung gandum tak nak. Okey. Tepung gandum tak sihat, tak nak. Itu tepung gandum yang sihat. Yang ni. Oh, tepung gandum sihat. Oh, kena marah. Okey lah, saya dah nak kenyang lah. Ni makan ketiau tu, bukan ketiau. Tak nak tanya makan udang. Kakak tak dengar. Kena marah. Tak nak. Kena marah. Tengok budak kena marah. Kau jawab dia je. Andainya. Baiknya. Angkat pun nak makan di mana. Bisa. Kenyang-kenyang nanti. Manganese, apa tu? Sedap gila kan? Sikit lah. Sikit lah. Sedap pun sedap. Saya memang boleh makan udang banyak. Sebab saya alergi ayam. So saya terbalik, saya takkan alergi udang. Doktor cakap macam tu. Aku best ke kak? Best ke? Best ke? Thank you, Tis. Sedap. Saya kan kalau orang pergi kerja kedai buffet kan, orang kan makan daging kan, saya akan ambil udang banyak gila. Udang banyak gila. Dan saya akan macam masak udang tu je. Boleh nak telur tak? Boleh tak? Ya, nak goreng telur tak? Kenyang, saya dah kenyang. Okeylah, jadi sampai sini saja live kita. Thank you so much korang yang join kita and tengok kita masak. So itulah menu hari ni kita. Nanti kita masak lagi. Sampai di sini. Hasta la vista. Assalamualaikum, bye bye. Huwag magalala. Huwag magalala.
Samaun!